Okay, selamat datang ke GT Channel. Okay, petang ni kita nak buka pouch. Okay, curry puff pouch. Daripada Zeus. Okay. Ni merchandise dia lah. Limited edition juga. Okay, yang ni aku beli dekat dia punya outlet lah. Ni dia. Curry puff pouch. Hari tu kita beli apa? Neck pillow kan. Yang mak dia tu. Ni anak dia juga. Anak dia curry puff pouch. Okay, merchandise ni daripada Zeus. Dan macam biasa nak beli ni kena beli combo curry puff lah. Jom kita buka tengok. Okay. Comel. Ni dia punya curry puff pot. Comel gila. Lembut je pegang tapi muka dia sedih. Sebab mak dia tu marah. Mak dia marah. Hari tu kan. Aku ada unbox hari tu. So ini anak dia. Anak dia dibuat pouch lah. Pouch duit. Buka dalam. Ni dalam dia. Okay, kita boleh letak shilling lah. Macam biasa kan. Dan dia ada tali untuk kita sangkut lah. Kat mana-mana. Okay. Nice. Curry puff pouch ni pun diorang jual sementara stok masih ada lah. Ada tempat yang dah tak ada. Ada tempat masih ada lagi. So kalau nak beli, beli dekat dia punya outlet lah. Beli dia punya combo. Okay. Memang nice. Lembut je. Baldu. Macam baldu. Lepas tu dia punya mata ni sulam. Nampak? Cantik. Tapi dia sedih. Sebab dia kena marah dengan mak ni. Okay. Okay guys, siapa yang nak dapatkan ni dekat Shopee, dekat TikTok, tak tahu ada ke tak. Kat TikTok tu mungkin personal seller lah yang jual kan. Dia beli banyak-banyak waktu dia jual, adalah. Tapi dekat Zeus official store tak ada. Dia kena beli dekat outlet je. Okay. Okay guys, itu saja aku nak share untuk petang ni. Thank you for watching. Bye bye.